Ada sesuatu tentang Cik Arnab yang sentiasa terasa pelik. Dia ada di mana-mana. Memandu bas, menerbangkan helikopter, menjual aiskrim, malah bekerja di pameran bulan. Tak kira ke mana anda pergi dalam dunia Peppa, dia pasti ada, tersenyum, memerhati, bekerja. Pada mulanya, ia mungkin nampak lucu, seperti gurauan berterusan tentang Arnab paling sibuk di dunia. Tapi bagaimana jika ia bukan sekadar gurauan? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih mendalam? Sesuatu yang tersembunyi di sebalik senyuman ceria itu. Kerana kebelakangan ini, peminat mula perasan sesuatu yang pelik. Petunjuk-petunjuk kecil yang tersebar di seluruh episod memberi bayangan bahawa Cik Arnab mungkin bukan sekadar watak yang rajin bekerja, tetapi sebenarnya yang diam-diam mengawal seluruh dunia Peppa. Fikirkan tentangnya. Setiap acara besar, setiap pekerjaan awam, setiap siaran, semuanya melibatkan dia. Dia tahu segala-galanya yang sedang berlaku. Dia dipercayai oleh semua orang dan dia sentiasa selangkah di hadapan. Hampir seperti dia bukan sekadar sebahagian daripada dunia Peppa, tetapi orang yang mengendalikan semuanya. Dan semakin anda perhatikan, semakin pelik jadinya. Daripada episod TV Land hingga senarai pekerjaan dia yang tidak berkesudahan, semuanya mula berkait dengan cara yang membuatkan anda tertanya-tanya sama ada Peppa dan keluarganya sedar mereka sedang diperhatikan. Jadi, mari kita singkap tabir dan dedahkan kebenaran mengejutkan di sebalik Cik Arnab. Arnab yang mungkin secara diam-diam mengawal seluruh alam semesta Peppa Pig. Mari kita mulakan dengan melihat episod yang mencetuskan teori ini. Dalam musim ke-6, episod 20 yang bertajuk TV Land, kita dapat melihat di sebalik tabir penerbitan televisyen dalam dunia Peppa. Episod ini bermula dengan cukup bersahaja apabila keluarga babi bersama Emily dan Edmund Elephant menonton rancangan Super Potato. Tetapi apa yang berlaku selepas itu yang menjadi permulaan kepada teori kita. Semasa rancangan itu, Ibu Babi menyedari dia tahu lagu tema Super Potato perkataan demi perkataan walaupun dia tidak pernah sengaja mempelajarinya. Ayah Babi kemudian berkata bahawa ini kerana rancangan yang sama disiarkan dengan cara yang sama setiap hari pada waktu yang sama dan tiada apa-apa yang pernah berubah. Sekarang ini mungkin nampak biasa bagi anda. Tetapi kata-kata yang kelihatan remeh ini sebenarnya memberikan petunjuk pertama kita. Ia menunjukkan kuasa rancangan televisyen yang berulang-ulang terhadap minda. Satu konsep yang menjadi sangat penting untuk teori kita. Selepas kejadian ini, Papa Babi memutuskan untuk membawa semua orang ke studio di mana Super Potato Show dirakam supaya kanak-kanak boleh faham bagaimana orang boleh muat dalam TV. Apabila mereka tiba di studio, siapa yang mereka dapati mengendalikan semuanya? Tidak lain dan tidak bukan Cik Arnab. Dia adalah penyelaras untuk rancangan Super Potato, mengawal bila rakaman bermula dan berakhir. Ini meletakkan dia di belakang tabir dalam kedudukan yang berkuasa dan mempunyai kawalan. Semasa lawatan ke studio, Cik Arnab menggalakkan Peppa untuk muncul di TV, memberitahunya supaya berkata apa sahaja yang dia mahu. Peppa memperkenalkan keluarganya dan semua orang ketawa lalu jatuh ke lantai. Satu adegan yang pasti dikenali oleh mana-mana peminat Peppa Pig. Tetapi, di sinilah ia menjadi menarik. Adegan ini yang dirakam pada hari itu di studio menjadi babak pembukaan untuk setiap episod Peppa Pig. Langit biru dan rumput hijau yang kita selalu sangka adalah nyata. Sebenarnya, ia hanyalah set TV palsu. Sekarang, ini membawa kita kepada perkara utama teori kita. Bagaimana jika Cik Arnab yang terinspirasi oleh lawatan ke studio itu memutuskan untuk mencipta rancangan TV jenis baru? Sebuah rancangan yang tidak akan mengulang dialog yang sama seperti rancangan Super Potato, tetapi akan menampilkan episod yang berbeza-beza dengan penduduk bandar sebagai pelakon, termasuk keluarga babi sebagai pelakon utama. Dalam erti kata lain, bagaimana jika seluruh siri Peppa Pig yang kita kenali sebenarnya adalah sebuah rancangan dalam rancangan yang diatur oleh Cik Arnab tanpa pengetahuan atau persetujuan para bintangnya? Jika teori ini benar, ini bermakna Peppa mahupun keluarganya tidak tahu bahawa mereka berada dalam sebuah rancangan TV. Cik Arnab akan merakam segala-galanya dan menyiarkannya kepada seluruh dunia tetapi tidak menayangkannya di televisyen bandar Peppa. Ini akan menjelaskan mengapa watak-watak itu nampaknya tidak pernah sedar bahawa mereka sedang ditonton oleh jutaan kanak-kanak di seluruh dunia. Mari kita lihat beberapa bukti yang menyokong teori ini. Pernahkah anda perasan bagaimana setiap episod Peppa Pig bermula? Kita melihat imej perlahan-lahan mengezoom ke arah tingkap rumah tempat episod itu berlangsung,
yang biasanya adalah rumah Peppa atau sekolahnya. Ini mungkin bermakna ada kamera tersembunyi yang merakam segala-galanya dari luar menggunakan tingkap kaca untuk mengelakkan dikesan. Ini adalah cara bijak untuk Cik Arnab menyelesaikan masalah skrip yang dihadapinya dengan super kentang dengan merakam kehidupan seharian Peppa dan rakan-rakannya. Dia memastikan setiap episod adalah unik dan spontan. Perkara yang paling misteri sekali ialah bagaimana seseorang boleh mempunyai lebih daripada 100 pekerjaan berbeza secara serentak dan masih mempunyai kehidupan sosial serta turut serta dalam festival dan karnival yang kadang-kadang diadakan di Bandar Peppa. Benarkah anda terfikir bahawa walaupun dalam dunia fantasi, perkara ini adalah mustahil sama sekali? Apa yang boleh menjelaskan perkara ini dengan baik ialah hakikat bahawa sebenarnya kerana ia adalah sebuah rancangan TV, Cik Arnab adalah salah seorang pelakon dan sebagai pengarah rancangan itu, dia akan memilih dirinya sendiri untuk pelbagai watak bagi mengelakkan mengambil pelakon lain untuk peranan kecil. Ini akan sangat memudahkan penciptaan rancangan itu. Dan memandangkan nampaknya penduduk Bandar Peppa tidak begitu bijak, mereka tidak akan menyedari perkara ini, benar-benar percaya bahawa Cik Arnab mempunyai lebih daripada 100 pekerjaan yang berbeza yang sebenarnya mustahil. Dan Cik Arnab bukanlah satu-satunya yang tahu tentang rancangan itu. Sebagai contoh, yang paling terkenal sekali ialah Super Kentang, yang sebenarnya juga ialah N Kentang, mengesahkan bahawa watak itu adalah orang yang sama. Anda mungkin fikir ini mustahil kerana mereka pernah dilihat bersama dan Super Kentang mempunyai kuasa luar biasa. Ya, semua ini benar. Tetapi hakikatnya, semua ini adalah sebahagian daripada rancangan itu dan perancangan Cik Arnab. Ia melibatkan gabungan kesan khas, pelakon dan pelakon lagak ngeri, semuanya diatur oleh Cik Arnab dan kami mempunyai bukti tentang perkara ini. Ingat bagaimana dalam episod TV Land, kita melihat Super Kentang di studio, memuji suaranya dan membaca dari skrip. Ini menunjukkan bahawa kesan khas dan pelakon lagak ngeri terlibat dalam menghasilkan rancangan Super Kentang. Dan Encik Kentang bukanlah satu-satunya. Pencerita yang kita dengar sepanjang episod mungkin merupakan pekerja lain yang diupah oleh syarikat televisyen Cik Arnab. Ini juga akan menjelaskan mengapa Cik Arnab menerima pingat daripada Ratu atas kerja kerasnya. Sebenarnya, wanita itu mungkin bukanlah benar-benar Ratu England, tetapi seorang pelakon yang diupah oleh Cik Arnab untuk memainkan watak Ratu. Sekarang, menurut teori ini, daripada menjadi penduduk paling rajin di Bandar Peppa, Cik Arnab menjadi seorang yang suka memanipulasi. Menggunakan pemahamannya tentang pengaruh televisyen terhadap minda orang ramai untuk mencipta sebuah rancangan yang berjaya dengan mengorbankan privasi jirannya. Ingat tak bagaimana Ibu Babi tahu lagu tema Super Kentang tanpa sedar dia telah mempelajarinya? Cik Arnab nampaknya memahami kuasa pengulangan ini dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Dengan cara ini, rancangannya telah berjaya sejak itu. Dan jika anda masih ragu bahawa semua ini mungkin benar, pada akhir episod TV Land, Cik Arnab sendiri akhirnya mendedahkan rancangannya apabila dia berkata bahawa Peppa boleh muncul di TV setiap hari. Lebih daripada itu, dia berkata mereka akan muncul beratus-ratus kali. Beratus-ratus kali. Ini menjelaskan bahawa sebenarnya ia adalah hari pertama rancangan Peppa dan semua ratusan episod yang telah dikeluarkan sehingga hari ini telah dirakam selepas hari itu. Dan bahagian yang paling menakutkan tentang semua ini ialah Cik Arnab tahu bahawa tidaklah begitu sukar untuk menggunakan TV bagi memanipulasi minda orang ramai. Ingat tak pada permulaan tadi, Ibu Babi sedar bahawa dia tahu lagu itu. Itu adalah hasil daripada dia mendengar mesej yang sama setiap hari ketika anak-anak menonton rancangan kanak-kanak mereka. Begitu juga, dengan cara yang sangat menakutkan, kita lihat Ibu Biri-Biri juga menyanyikan lagu yang sama tanpa menyedarinya. Menunjukkan dengan jelas betapa besarnya kuasa rancangan TV terhadap minda manusia. Ini menunjukkan bagaimana Cik Arnab sangat tahu cara memanipulasi segala-galanya supaya semua orang bekerja untuk rancangannya walaupun mereka tidak mengetahuinya. Jadi secara asasnya, teori tentang Cik Arnab ini mencipta satu cara baru untuk melihat rancangan tersebut. Ia mengubah sebuah program kanak-kanak yang ringkas menjadi naratif yang kompleks tentang manipulasi media dan bintang reality TV yang tidak sedar. Selain daripada takut dengan segala yang mungkin telah dilakukan oleh Cik Arnab, kita boleh membuat kesimpulan bahawa seluruh rancangan ini sebenarnya dirakam secara rahsia.
Walaupun agak mengejutkan bahawa keluarga babi mempunyai rancangan TV selama ini, kita tidak boleh mengatakan Cik Arnab jahat kerana sebab itu. Lagipun, dia pasti telah membuat cadangan tersebut. Dan Pepa serta saudara maranya pasti sedar bahawa mereka adalah sebahagian daripada rancangan TV. Hanya kita, para penonton, yang tidak tahu bahawa segala-galanya di sini telah dirancang. Masalahnya ialah, segala-galanya menunjukkan bahawa tiada siapa di bandar ini kecuali mereka yang bekerja di studio bersama Cik Arnab tahu bahawa mereka sedang dirakam untuk sebuah rancangan. Jadi, apa pendapat anda? Adakah benar Cik Arnab merupakan dalang jahat yang mengawal segala-galanya di sebalik tabir? Atau adakah dia sebenarnya hanya seorang penduduk yang rajin bekerja dan menjaga hal sendiri? Beritahu kami pendapat anda di ruangan komen. Seperti biasa, kita jumpa lagi dalam video seterusnya.